Hello guys, apa khabar anda semua? Kita bertemu lagi dalam sesi rancangan YouTube XM Malaysia. Okay, so kali ini anda bersama dengan saya, Siti Wani, dan of course saya akan bawakan kepada anda semua topik yang bersesuaian ya. Tapi sebelum itu macam biasa, jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel XM Malaysia. Okay, so hari ini topiknya, adakah anda sebagai seorang pedagang pernah melalui fasa ni? Okay. Apa topik yang saya nak bawakan iaitu apa itu margin call. Kat sini siapa yang pernah tak melalui fasa MC? Kan, kalau tak pernah tu saya rasa macam miracle lah kan. Okay, so based daripada saya punya experience sendiri, saya pun pernah melalui fasa margin call. Okay, alright, so apa sebenarnya margin call? Normally kita selalu dengar MC lah, tapi MC ni bukan MC yang kita sakit, dia lain Okay, so margin call adalah kita katakan satu perkara yang berlaku kepada kebanyakan retail trader di mana kita kehilangan semua modal yang kita laburkan. Okay, alright. So contohlah dah buat deposit $200. Okay, buka position dengan confidentnya kita entry sebab kita tahu, kita rasa saya mesti profit banyak. But apa yang berlaku adalah kita buka-buka je, mana modal saya tadi? Kenapa tinggal 0.00? Kan? Okay, so itulah di mana kita telah melalui fasa margin call. $200 yang kita buat deposit tu telah hilang kesemuanya. Jadi, adakah MC ni bagus? Okay, ataupun kita rasa tak apalah kan, dah hilang semua modal, buatlah deposit lagi. Okay, tapi sebagai seorang pedagang sebenarnya pendekatan itu tidak bagus kerana di mana kita boleh melihat untuk kita konsisten dalam dagangan ini sebenarnya kita kena mengimbangi di antara risiko dan juga ganjaran. Okay, so kita nak tengok apa faktor yang menyebabkan berlakunya margin call. Okay, so yang pertama of course lah, kalau kita lihat di sini di mana kebanyakan pedagang tidak mempunyai perancangan dalam dagangan. Okay, kenapa kita kata planning tu penting? Kan, sebab di mana macam saya kata tadi akan wujud risiko. Okay, tidak hanya kita memahami kepada kepentingan untuk dapatkan profit semata-mata, kan, tetapi bila kita tak tahu nak urus risiko, tak tahu nak urus ganjarannya, ini berlaku di mana kita tak mempunyai perancangan dagangan yang betul ya. So di sinilah kita lihat mengapa kebanyakan daripada retail trader mengalami fasa kerugian yang teruk kan. Dan kita boleh lihat sebenarnya hampir 95% kebanyakan pedagang gagal. Okay, alright. So faktor yang kedua adalah di mana tidak tahu menguruskan kewangan dengan betul dalam dagangan. Kan? Okay, sebab apa? Sebab kita tahu bila wujudnya risiko tadi. Dan kita buat deposit pun dalam berbentuk kewangan, betul tak? Okay, so kita tahu apa-apa saja yang kita lakukan bila kita meletakkan dalam bentuk sumber kewangan ini akan berlakunya risiko. Okay, jadi kita ni dah lah tak tahu kan? Tak tahu nak uruskan kewangan kita dengan betul. Ini yang berlaku di mana kita pasang jerat dia. Kita rasa kita macam pasang jerat lah. Jerat ni macam mana? Kita letaklah berlayer kan. Orang kata pukat kan banyak berlapis-lapis kita letak. Okay, tetapi sebenarnya di situ adalah kita sedang menggandakan risiko kita juga. So senang sangat kan dengan $200 tadi, kalau trade gold saya rasa senang sangat untuk kita hilang semua modal kita. Okay, jadi sangat penting sebagai seorang pedagang anda perlu menguruskan kewangan anda dengan betul. Okay, dan yang ketiga di sini adalah berlaku kepada sesiapa saja. Kan, kerana kita ni manusia, iaitu melibatkan kepada kelemahan kawalan emosi. Jangan kita anggap kita dah pandai teknikal, kita dah ada experience, tapi sebenarnya apabila kita gagal menguruskan emosi kita dengan betul juga menyebabkan di mana kita akan melalui fasa margin call tadi. Okay, alright. So kita boleh lihat dalam kategori kelemahan emosi ni ada dua, iaitu sifat ketamakan dan juga sifat ketakutan. Tetapi saya lihatlah kebanyakan daripada kita ni newbie pun orang kata takut tu dia tak sangat. Sebab tu dia berani buka dengan lot size yang besar Okay, tetapi tamak.
Okay, tamak ni kita boleh lihat ataupun kita describe apabila kita overconfident. Overconfident tu tak bagus sebenarnya. Kan, that's why kadang-kadang kita tak tengok teknikal dah sebab kita kata tak apa. Saya yakin dengan bangganya setiap entry saya akan menghasilkan keuntungan. Okay, alright. So bila situasi itu berlaku di mana emosi ketamakan yang mengawal kita. Okay, di situlah di mana kita tidak mempedulikan untuk menguruskan risiko kita dengan betul. Okay, alright. Jadi pada saya paling penting di sini untuk membantu anda menguruskan supaya anda tidak mengalami margin call berulang-ulang kali. Okay, anda perlu menguruskan dagangan anda dengan betul. Okay, daripada sudut pengawalan risiko dan juga ganjaran. Okay, alright. Setiap kali entry ingat, lakukan peletakan SL dan TP di tempat yang betul. Semoga topik ini bermanfaat untuk anda semua. Okay, so setakat itu dulu daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Stay safe semua. Bye-bye.